Tapi kalau tambah dengan formula R, lepas tu ada A, lepas tu ada C, lepas tu ada K, insyaAllah Iman Alisha, you're gonna be the best of the best, baby. Now kita tengok R. Apakah maksud R dalam perkataan track? R bermaksud nak jadi seorang pelajar yang cemerlang, on track to excellence, you must respond actively. Apabila adik belajar, adik kena belajar secara aktif. Sebab tu mula-mula tadi Zara, ingat tak Ombak cakap apa? Ombak nak ucapkan tahniah kepada semua yang buka kamera. Lepas tu Ombak beritahu ada 3 manfaat untuk orang yang buka kamera. Yang pertama, prestasi dia akan lebih meningkat. Sebab orang yang buka kamera, bila dia rasa diperhatikan, dia akan lebih fokus. Nah, yang kedua adalah social presence. Bila dia buka kamera, dia akan dilihat oleh cikgu. Cikgu suka tengok dia. Cikgu pun manusia juga, betul? Cikgu akan kenal muka dia. Dan cikgu pun manusia juga. Nah, cikgu akan, of course, akan lebih sayang pelajar yang dengar cakap, nampak muka dan ikut arahan kepada kamera tadi. Yang ketiga adalah siapa yang buka kamera, Ombak beritahu tadi apa dia? Memori dia akan jadi lagi kuat. Sebab bila adik buka kamera, adik rasa kelas ni adalah kelas kita. Jom kita nak belajar sama-sama dengan abang botak ni. Alright, okay? So, kita akan rasa seronok. Hormon kortisol, hormon stres akan turun. Hormon oksitosin, hormon rasa seronok, dia akan meningkat. Dan memori akan lebih kuat.